Ni daripada negara mana? Kampung Jawa. Bagi tahu saya. Kampung Jawa Kelang. Ha? Kampung Jawa Kelang. Kelang, yang macam-macam. Ni ada basah-basah ni. Ni kita tolak makan ni. Assalamualaikum. Selamat datang. Welcome to Daddy Tadi TV channel. Okay, so hari ni video on, hari tu saya pernah tunjuk final practical restaurant operation. Kali ni kita nak tengok final practical untuk kitchen lah. So kita berada di kitchen hall, kitchen 1. Alright, so jom tengok macam mana final practical exam untuk kitchen dijalankan di tempat kampus saya. Jom. Okay, ini student dah kena tulis setiap detail-detail mereka. Ada 3 panel, so letak sini lah. Okay, are you ready for your exam? Okay, semua ada number Okay, alright. Belum masuk kena check dulu dia punya semua dah lengkap chef. Okey. Ni chef Awi tanya ni. So ni Awi kita buat apa final practical exam kitchen punya video. So sebelum student masuk, Chef Awi lah yang check semua baju, attire semua kena lengkap lah. Alright. Barang-barang student setiap seorang dapat satu. Dia orang kena ambil dan dia orang kena masak lah. So kejap lagi kita tengok apa masakan yang dia orang kena masak hari ni. Ni nombor je, nombor. Semua kena ada nombor. Okay, ni dia orang akan ambil barang-barang dia orang sendiri. Okay, dia orang ambil sos untuk dia orang masak kejap lagi. Okay, so sambil tunggu student prepare, so biasa kita akan isi dulu form lah, segala apa form untuk exam department. So memastikan tak ada isu sana sini. Alright, so kita tulis on ni lah dokumen-dokumen dia. Okay. Okay, ni pula Chef Arif Chef Arif panel juga. Ni tengah tulis apa soalan-soalan yang keluar untuk hari ni lah. Okay, ni Chef Awi tengah check markah. So check student punya mise en place apa semua tu lah. So kita tanya sikit Chef Awi, Chef, apa yang di evaluate ni Chef? Okay, firstly kita tengok the food safety, kita tengok the grooming sekali. So dia adakah dia organize ke tak, container dia letak satu ingredient kita. Tengok sinki dan masakan dia lah, teknik dia. Kebersihan pun kena tengok juga kan. Betul, tengok kebersihan. Hygiene very important lah. Kena tengok bersih ke tak lah. Betul. Contoh ni kan, ni tengok ni ada basah-basah ni. Ni kita tolak makan ni. Okay, student kena masak masakan apa Awi? Masak apa? Masak China. China, Chinese fried rice. Lepas tu kena makan chicken adobo. Lepas tu dan beef bulgogi. Masakan Filipin lah, Filipin, Korean dengan China. So kita rasa je masakan budak-budak ni sedap ke tak?
Tak sabar nak rasa ni bulgogi ni. Okey, jom rasa. Kalau saya pun rasa nasi. Nasi Okey, tawar. letak dulu sini. Bagi bersihkan awak punya station. Nasi tawar, ayam pun tak apa nak ni. Tapi daging awak sedap. Sini. Gerobak. Ni daripada negara mana? Kampung Jawa Bagi tahu Kelang. saya. Kampung Jawa Kelang. Ha? Kampung Jawa Kelang. Kelang, macam-macam. Negara mana? Korea. Korea. Yang ni? Singapura. Singapura. Saya Okay, so we have Chinese fried rice with prawn and with boneless chicken. Okay. And then This is from which country? this is from Chinese. Chinese? Saya tak tahu. China. China. Okay. And then we have chicken adobo, which is from the Philippines. Okay. And then we have beef bulgogi from Korea. Daging dia macam ada rasa. Hanyut. Apa? Bukan hanyut. Ada rasa apa kan? Apa rasa? Something daging dia. Awak letak apa untuk masak dia? Dark soy sauce, Okay. and then light soy sauce, sesame oil. Sesame oil kot yang kuat rasa. Lebih sesame oil apa? Tak tahu, cuba rasa tu. Dia rasa macam nice. Ada rasa something yang kan? Saya pun tak tahu rasa apa. Okay, nasi awak okey, cuma seasoning sikit je. Apa dia? Ha kan? Masam tu. Dia macam aku tak tahu Apa? rasa. Awak pernah limau apa? Apa yang masam dalam ni? Bawahan ni daging kot. Ya ke? Nasi goreng sedap. Cumanya kalau lagi kering lagi sedap ni. Cuma kalau boleh, kalau pakai wok kan, dia ada macam kering, okey sedap. Rasa dah ada bagus. Ayam makan. Okey lah kan? Tak ada. Okey lah. Ayam. Cuma yang daging tu saya ada rasa periserah rahsia saya tak tahu. Yang ni apa? Alia ni. Alia tak apa ni? Yang mana? Yang macam daun-daun. Daun-daun tu. Oh, yang tu spring onion. Oh, sedap ni. Okey. Dia bagi makan. Beef jerky. Tambah air sikit lagi, kalau kacau buang air. Dia tahu. Daging dia punya garam dia pergi ke daging. Boleh kalau macam makan sekali maybe balance lah kot. Tapi very ni lah, very salty lah ni. Okay, thank you. Oh, ni mana? Semua gelap. Semua hitam. Tapi ini coklat. Ini bukan nasi goreng Cina dah ni. Ya. Chef. Tak cukup Cina. Awak je Cina. Muka Cina. Saya Melayu. Saya tahu awak Melayu. Tapi presentation cantik dah. Kan? Sebenarnya kalau boleh, awak punya letak sos atas ni dia nampak macam Chinese sikit. Right? Rasa saya dekat Air ni macam mana nak kena share ni? Lagi ke? Tak, share. Lebih tinggal. Ya. Dekat ni tu chef Awi. Tak, Awi Tok dia. Chef. Macam mana ni? Tok Chef. Saya tak tahu nama. Tu macam mana boleh macam mana nak minum? Bagi 3 lah. Kita boleh explain awak menu. Yang ni chicken adobo, yang ni nasi goreng Cina, yang ni beef bulgogi. Potongan nampak cantik. Tu ambil Awi. Rasa dia macam mana? Ada sedap. Cumanya kering. Kering sangat. Dia macam dia tak nampak bila makan dia macam agak bunga. Dia macam juicy sikit. Bila gigit tu dia juicy kuat. Tapi tak terlampau kering. Kena lebihkan air ke macam mana? Bukan lebih kali. Masa awak no. Awak goreng tu air tu jangan sampai kering. Dia macam basah-basah sikit. Macam rendang tu rendang. Macam rendang. Kalau nipis sikit, okay kot daging tu, kan? Tapi potongan dia cantik lah. Presentation awak pun okey. Saya suka presentation awak. Ayam dia okey.
Kuah dia. Apa tak kicap kat dia? Sebab hari tu kita orang masak. So Sulaiman cakap dia tak kicap. Kita orang ikut lah. Sikit lah. Sikit Tapi kalau kicap. light soy sauce okey. Betul. Dark sauce dia memang tak. Dia kena putih-putih sikit. Macam potong sikit tengok masak tak? Masak tu. Tak masak. Tak masak? Tak masak. Mana ni? Tak masak ni. Hari ni saya nak present saya punya masakan. This is chicken adobo. Apa? 13. This is chicken adobo from Philippine cuisine. This is Chinese fried rice. And this is beef bulgogi from Korean cuisine. Have a taste. Ni presentation dah okey. Tapi nasinya nampak macam lembik lah ya. Nasi lembik. Dah rasa dah sesame oil tapi sesame. Mana sedap. Daging dia okey, daging dia. Daging dia nampak macam nipis. Kurang menarik. Daging kan. Okey, daging sedap. Akhirnya ada juga jumpa yang daging sedap kan. Ni yang best dengan sesame kena tambah sikit. Sesame oil tu mainkan peranan sangat penting. Lagi. Ni kering. Kalau kurang kasi masa dia dry lah. Tahu. Okey kan? Dia okey lah. Main masak kering. Yang tu okey lah. Tak masin yang okey lah. Kurang kasi masa. Mana dia salah ni tak ada betul ni. Kalau punya ni sampai esok. Cara potongan salah. Terlampau besar. Kalau saya guna ni pada sudah. Cuba rasa ayam ni. Kuahnya okey tu. Okey tak kuat. Bagus lagi. Bagus bersih dah. Ni kan macam ada gravy sikit. So dah settle lah semua paper nak hantar ke exam department untuk settle kita punya final practical exam untuk kitchen. Alright, so itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Thank you for watching. Alright, bye bye.